trending dan terkini di Dagang News. HRD Awards 2025 mencatat sejarah baharu dengan jumlah penyertaan tertinggi sejak diperkenalkan pada tahun 2001. Majlis Malam Gala HRD Awards 2025 yang dianjurkan HRD Corp dengan sokongan Kementerian Sumber Manusia berlangsung di MyTech. Acara berprestij ini menghimpunkan majikan berwawasan, penyedia latihan inovatif serta jurulatih cemerlang dalam satu platform pengiktirafan modal insan negara. Berteraskan tema Malam Penuh Keanggunan, majlis disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kesuma, Datuk Azman Muhammad Yusof. HRD Corp berkata sebanyak 770 penyertaan diterima tahun ini, lonjakan 277 berbanding 493 tahun lalu. Peningkatan mendadak ini mencerminkan keyakinan industri terhadap HRD Awards sebagai penanda aras nasional kecemerlangan pembangunan sumber manusia. Ia juga menonjolkan lanskap pembelajaran negara yang semakin matang dan kompetitif. Lonjakan penyertaan turut mencerminkan pelaburan agresif majikan dalam latihan semula dan peningkatan kemahiran tenaga kerja sejajar dengan keperluan industri era digital dan automasi. Sebanyak 40 anugerah berprestij disampaikan merangkumi 7 kategori utama termasuk Anugerah Menteri Sumber Manusia, Anugerah Ikon Pembelajaran dan Pembangunan serta Anugerah Pasukan Pembelajaran dan Pembangunan Terbaik tahun ini. HRD Awards 2025 bukan sekadar majlis penghargaan tetapi simbol komitmen negara dalam membangunkan tenaga kerja masa hadapan.